Bagi yang bakal bersara, beberapa tahun akan datang, video ini khas untuk Anda yang bakal bersara dan yang ingin adakan simpanan duit bernilai 200.000 di tangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dengar dan punya video ini, sebenarnya ramai yang tidak boleh kumpul, sebenarnya mereka punya dana persaraan ni. Sebab bila mereka simpan duit, memang duit itu tidak lekat lah. Jadi ini tips untuk Anda yang mau menabung emas dengan nilai duit sekitar 200.000 di tangan. Okey, tips yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada duit bernilai 200.000 di tangan, Diana sangat suggest untuk tuan-tuan dan puan-puan kumpul emas 999. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan mungkin mau kumpul 100 gram. Okey, kumpul 100 gram gold bar ni sebanyak 7 keping, tuan-tuan dan puan-puan akan ada duit bernilai sekitar 227.000. Ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan kumpul 250 gram gold bar sebanyak 3 keping dan tuan-tuan dan puan-puan akan ada duit di tangan sekitar 243.000. Ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan cuba untuk kumpul dinar, cuba kumpul 10 dinar ni sebanyak 15 keping. Tuan-tuan dan puan-puan akan ada dana persaraan sekitar 209.000. Okey, secara purata, kenaikan harga emas ni biasanya sekitar 9 hingga 10% setahun ini berdasarkan sejarah harga emas selama 20 tahun lah. Tapi dalam jangka masa yang sama, ini juga bermakna nilai simpanan emas yang kita simpan tu tuan-tuan dan puan-puan, dia akan naik terus meningkat untuk jangka masa yang panjang. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu risau sebenarnya untuk menabung emas ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perlu Diana bantu, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus pergi dekat bio Diana, nanti Diana bantu macam mana cara mau menabung emas ni sebagai dana persaraan.